Okey, kita nak tengok satu komponen penting di dalam Unreal Engine yang tak ada dekat sini bila kita create, projek kita, kita convert daripada projek Unity. Okey. Komponen yang penting tu adalah, saya buat satu empty. Okey, saya buat satu empty. Saya namakan dia, um, WebXR. Okey, ini nama saja. Jadi saya nak masukkan komponen. Komponen yang penting adalah WebXR sorry. XR kita bagi berapa dulu saya terganggu. Saya ni ada masalah sikit. Okey, Unreal Engine XR. Yang kita nak masukkan adalah komponen WebXR. Jadi WebXR component for VR and AR support. Bila kita masukkan komponen ni, okey, bila saya save, okey, bila upload sekarang anda boleh nampak baru dia ada QR kat sini. Sebelum ni tak ada Jadi komponen ni diperlukan, iaitu WebXR ni diperlukan untuk kita nak jadikan projek kita ni sebagai WebXR. Kalau tak dia akan jadi WebGL je. Kita tak boleh scan dia untuk jadikan dia VR atau AR kat sini. So bila kita scan ni dan kita boleh akses kepada OpenQuest. Jadi kalau anda kata anda tak nak projek anda kan, anda punya projek tak nak satu-satu tempat tu, tak nak satu-satu kita panggil komponen. Contoh kita tak nak VR, kita nak AR je, so kita tutup tu. Okey, kalau kita tak nak AR, kita nak VR saja, kita boleh tutup yang ni. Okey, kalau kita tak nak Quest, kita boleh tutup yang ni. Kalau kita nak semua tiga-tiga, kita boleh buka tiga-tiga. Macam tu cara dia. Jadi terpulang kepada projek anda nak buat tu macam mana. Cuma bila anda buat, projek yang berkaitan AR, VR dan Quest, anda kena take care dia punya interaction lah. Okay, sebab AR dengan VR ni lain dengan interaction. Jadi dekat situ anda kena tahulah macam mana perbezaan itu. Kalau tak dia akan ada masalah sikit kat situ. So basically kita setiap projek kita boleh run dekat, tiga-tiga jenis, komponen ya. Kita panggil dia tiga-tiga jenis view lah sama ada AR atau VR atau Quest. Okey, jadi itu saja untuk komponen yang singkat ini, yang ringkas itu Web XR dan paling penting, okey, ya semua saya setting kat sini lah. Kita boleh guna apa yang kita nak dekat sini. Right, so kita boleh guna default control, kita boleh guna control model kita sendiri, kita boleh guna hand, tangan, okey. Jadi dia boleh keluarkan tiga-tiga ni lah. Ini untuk Quest. Satu lagi kemudian anda boleh tambah 2 komponen ni untuk melengkapkan lagi projek anda. Satu adalah XR rig. Anda just klik saja add XR rig ni. Okay. Jadi dia akan tambah XR rig dekat sini. Kemudian kita balik ke web XR, anda boleh klik add web AR session root. Okay. Jadi dia akan tambah web AR session root. Okay, jadi ini adalah starting point lah. Jadi XR, contoh XR rig kita, ini starting point dia. Jadi anda boleh letak dekat tepi sikit. Contoh dia macam ni. Jadi bila kita launch dalam Quest atau VR, anda akan duduk dekat tepi supaya anda boleh nampak objek ni. Jadi objek ni tak adalah dekat dalam dia. Sama juga dengan web AR session root. Okay, web session root, kita nak dia duduk dekat mana, kita baca. Root object for web session, managing scene placement and user scaling and scaling in AR. Jadi ini kita letak dia dekat tengah-tengah lah. Okay. Jadi kita boleh test. Kita test sekarang. File. Save. Right. So kalau kita scan QR. Okay, kita boleh test benda tu di dalam phone kita atau kita punya device. Okay. Okay, satu lagi adalah dengan kita tambah satu lagi komponen
iaitu saya pergi ke web XR, saya pergi dekat komponen sebenarnya tak kisah kat mana-mana kita letak pun boleh. Ya, apa yang saya nak masukkan adalah menu. Mana menu ni? Mana tu? Okey, saya search dekat sini. Middle menu dekat sini. So, kita boleh configure middle menu kat sini. Jadi, kita pun boleh tambahlah menu kalau kita nak dekat sini. Kemudian kita save. File save. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, kita ada menu tambahan, mute, unmute, kemudian kita ada full screen, tak full screen, kemudian kita ada QR code yang sebelum ni kita dah pakai. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.